menunjukkan satu pernyataan. Okey, faktor sepenuhnya terbesar bagi 18 dan 24 ialah 6. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Okey, faktor sepenuhnya terbesar bagi 18 dan 24. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak buat? So kita kita senaraikan dulu faktor. Okey, faktor bagi 18. Alright. Alhamdulillah. Okey, faktor bagi 18 ni kita ambil contoh. Okey, kebiasaannya kalau saya kata dalam kelas kan, kita buat 1 darab 18. Okey, untuk dapatkan 18 dulu Okey, lepas tu 2 darab 9. Okey, lepas tu 3 darab 6. Okey, 4 ada tak? 4 darab something dapat 18. Tak ada. 5 tak ada. 6 dah tak payahlah kita stop sebab 6 dah ada kat sini. Okey, next adalah kita buat yang 24 pula. Okey, 24. Okey, so 1 darab 24. 2 darab 12. Okey, lepas tu 24 darab 3 darab 8. Okey, lepas tu 4 darab 6. Okey, 5 dah tak ada, 6. Okey, so kita stop. Sekarang kita bandingkan. Okey, apa yang kita ada sekarang ni? Okey, apa nombor yang sama yang terbesar? So, 6. Betul tak? 8 tak ada, 12 tak ada, 24 tak ada. Okey, jadi ini adalah benar. Okey, faham tak? Laju sangat ke saya? Okey. Soalan B. Rajah 3 menunjukkan 2 pernyataan. Okey So sekarang P 10 tambah 6 sama dengan 16. 12 tambah negatif 28. Okey, sekarang ni kita tentukan dulu. Okey, cuba kira 10 tambah 6. Betul tak 16? Okey, betul. Cuba kira 12 tambah negatif 28. Betul tak dapat 40? Okey, yang ni adalah palsu. Okey, tuliskan satu pernyataan majmuk yang palsu menggunakan perkataan dan ataupun atau. Sekarang ni kita nak guna dan ke atau? Sebab dia dah ada satu yang palsu ni. Dan dia nak minta kita jadikan palsu. Ya, betul. Kita gunakan dan. Okey, jadi 10 tambah 6 sama dengan 16. Dan 12 tambah negatif 28 sama dengan 40. Okey. Soalan C. Okey Okey, soalan C. Tulis premis 1 untuk melengkapkan hujah didaktif berikut. Okey. So, kita ada premis 1, premis 2 dengan kesimpulan. Okey, so sekarang ni keyword dia apa? Kita ambil mana yang ada 2. Ni ada 2, 49 dia dah pun berulang 2 kali. Okey, lepas tu yang ni baru ada sekali, kuasa 2 sempurna. Yang ni integer positif. Okey, so sekarang ni awak kena pastikan, ini bentuk apa? Bentuk 1, 2 atau 3. Sebab apa? Sebabnya sekarang kita ada ini C, betul tak? Sebab ni dah ada, ini mesti dah ada kat atas ni. A, B, C. A, C, B. Ingat tak? A, B, C, A, C, B. So, kat sini kita punya jawapan akan jadi semua CA. Semua kuasa 2 sempurna ialah integer positif. Bila ada perkataan semua ni sepatutnya kat sini kan, premis 1 kan. Okey, semua. So, ini automatically kita dah ada 2 kali lah. Okey. Ini adalah kuasa 2 sempurna. Nampak warna hijau saya? Okey. Integer positif. Nampak tak? Dia dah pun berulang. Okey, kuning 2 kali, hijau pun 2 kali, purple pun 2 kali. So, ini bentuk apa? Bentuk pertama. Bila ini adalah bentuk pertama, of course lah, dia akan jadi sah. Okey, sebab dia ada bentuk. Maksudnya dia memenuhi bentuk 1, bentuk 2 ataupun bentuk 3.
Okay, soalan minta seterusnya tentukan kesahan. So, automatically kita tahulah ini adalah sah. Kenapa sah? Kenapa sah? Ingat balik, kenapa sah? Sebabnya, okey, ni nota je tahu. Ini nota memenuhi salah satu bentuk. Sebab kenapa salah satu bentuk? Kita ada 3 bentuk, iaitu bentuk 1, nanti tengok balik Okey, ini adalah bentuk 2 dan juga bentuk 3. Untuk kes yang ni, kita memenuhi bentuk mana? Kes yang ni kita memenuhi bentuk yang pertama. Okey, faham kat situ? Okey, baik, insyaAllah.